Okay guys, Assalamualaikum, kembali ke channel aku. Jadi hari ni aku nak ganti absorber depan produk Asia aku. Aku guna KYB RS Ultra ni lah. Okay, dalam kotak ni ada spring compression cover dia dengan absorber mounting lah, dua. Dan pun ada ni absorber dekat bawah ni. So jom kita buka tengok macam mana. Ok guys, ni keadaan absorber lama aku lah. Dah 10 tahun lah aku tak ganti. So ni baru aku nak ganti. So kita support dulu jack bawah ni. Tak nak sakit bila kita buka dia jatuh. Okay, sekarang kita nak cabut spring yang ada kat sini guna kit ni lah. So jom kita pasang jom. Kita pasang dulu kat sini. Ni ada pelapis kat sini. Okay, dia duduk sini. Alright. Okay, ni absorber baru aku dari KYB. Ini absorber samping dengan cover. Okey, ni sekarang dah siap pasang. Jadi dia ni kena sangkut kat sini dan bahagian atas pula dia tu. Dah pula tinggal sangkut kat bawah ni lah. Ada baru ikat boleh kenat ni. So jom kita pasang balik ada. Okey, untuk pasang balik stabilizer link ni kita jet lah dua-dua tayar belah depan, baru dia turun sikit, baru dia boleh masuk. Kalau tadi dia tak boleh masuk sangkut. Okay guys, so ni sajalah video daripada aku. So kalau korang nak beli barang-barang yang aku pakai dalam video ni, boleh tengok link kat bawah video aku lah. Aku dah letak kat dalam description. So setakat lah aku pakai absorber ni tak ada masalah lah. Memang dia rasa sedap daripada yang sebelum ni. Cuma bila lalu dekat jalan yang tak rata tu, dia rasa macam bam dia kuat sikit. Aku suspect mungkin lower arm aku memang dah haus lah. Dengan stabilizer link semua kena ganti satu set. So next video aku akan buat itu. So terima kasih kerana tengok video aku. Kalau korang ada soalan lain, korang boleh tulis komen kat bawah. Assalamualaikum.